dia datang hantar ni. Masa tu belum jadi ni lagi lah. Masa tu sampel. Okey. Dia hantar, dia kata, Hazira, boleh tak tolong jualkan Nufron? Kak Nuri nak keluarkan satu produk ni. Nama dia Nufron. Masa tu saya katalah, kenapa nama dia Nufron Kak Nuri? Cahaya saffron. Sebab bahan utama dia adalah saffron extract. Oh, Nurfron. Cahaya saffron. Lepas tu saya macam, Nufron, mungkin boleh beri cahaya pada diri saya. Ya. Cahaya baru pada diri saya. Jadinya saya ni consume lah Nufron. Masa tu belum jadi kotak macam ni lagi. Masa tu sampel. Kotak, masa tu sampel tu sachet warna purple ke warna purple, warna emas ke warna silver macam tu. Saya pun try. Di fasa kita tengah kawal kemarahan tu, kita dah berjaya dah kawal buang barang kita masa tu. Dah berjaya buang barang tapi masih kawal kemarahan. Nak kawal tu kan sakit kan? Kena tahan lah. Kena tahan. Nak tahan tu fasa sakit bertahan. Nak tahan tu sakit. Sangat sakit. Lepas tu saya minum ni seminggu. Tiba-tiba kenapa aku macam dah tak marah? Kenapa dah hilang rasa marah? Macam dah tak perlu kawal. Apa benda yang aku consume? Saya sendiri macam pelik. Apa yang consume? Lepas tu saya pun, Kak Nuri, apa bahan dalam dia? Masa tu mana ada tulis. Sebab sampel Mana ada tulis apa bahan dalam dia. Saffron extract. Saya pun Google. Apa tu saffron extract? Rupanya saffron extract ni membantu untuk menambahkan hormon tenang. Meningkatkan hormon tenang. Masya Allah. Lepas tu saya kata, Masya Allah, tabarakallah, saya sendiri tenang. Macam kita yang sebelum ni marah barang dengan anak, kita dah boleh kawal benda tu. Dan yang bestnya bila saya start jual benda ni, bila dah nampak perubahan, kata, Kak Nuri, saya nak jual lah. Saya kata benda ni memang sangat bagus. Lepas tu saya pula ada masalah sembelit. Bila kita dah beranak ramai ni, kita ada masalah apa tahu, mak-mak ni, sembelit, tidur tak lena. Kan kita kan ada masalah tidur tak lena sebab kita ada masalah banyak fikir. Banyak stres dengan hutang kan. Ya. Malam tu saya memang tak boleh tidur. Malam-malam saya memang tak boleh tidur. Saya minum ni saya boleh tidur lena. Yang saya rindu sangat nak tidur lena. Oh ya. Lepas tu bangun pagi saya cergas. Sebab tidur lena. Sebab tidur lena tu. Bangun pagi kita cergas sebab tidur lena. Lepas tu dia bantu untuk masalah hormon tak stable. Ni kita kaji, kita buat research tentang bahan dalam ni lah. Apa yang bahan dia letak tu kan. So kita masa mula-mula tu macam skeptikal juga kan. Ya. Tapi benda tu berlaku pada saya. Dan sebab tu saya kata, tolonglah ibu ayah, tolong ambil ni. Dan saya menerima banyak feedback, alhamdulillah, mak-mak boleh kawal emosi dengan lebih baik. Itu yang benda saya sangat amazed sangat.